Kenapa Malaysia sambut Hari Merdeka pada 31 Ogos? Kenapa bukan 16 September? Kalau Malaysia ditubuhkan pada 16 September 1963, kenapa Hari Merdeka kita sambut setiap 31 Ogos? Ramai sebenarnya masih keliru. Sebenarnya 31 Ogos 1957 ialah hari Persekutuan Tanah Melayu mendapat kemerdekaan daripada British. Pada hari bersejarah itu, di Stadium Merdeka, Tunku Abdul Rahman melaungkan perkataan merdeka sebanyak 7 kali menandakan lahirnya sebuah negara yang bebas. Tetapi ketika itu, negara ini belum lagi bernama Malaysia. Tanah Melayu bergabung dengan Sabah, Sarawak dan Singapura untuk membentuk sebuah negara baharu yang dinamakan Malaysia. Itulah sebabnya 16 September dikenali sebagai Hari Malaysia, bukannya Hari Merdeka. Jadi kedua-dua tarikh ini sama penting. 31 Ogos memperingati kemerdekaan daripada penjajahan British, manakala 16 September memperingati kelahiran Malaysia yang kita kenali hari ini. Sekarang anda tahu kenapa Malaysia mempunyai dua tarikh bersejarah yang disambut setiap tahun. Kongsikan video ini kepada kawan yang masih ingat Hari Merdeka dan Hari Malaysia adalah sambutan yang sama.